Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke program Santai Bicara PMM. Dalam dunia TVET yang sentiasa berubah, kemahiran hari ini mungkin tidak relevan pada hari esok. Islam sangat menitik beratkan pendidikan dan menuntut ilmu merupakan ibadah sepanjang hayat. Dalam podcast kita pada hari ini, kita akan membicarakan pembelajaran sepanjang hayat, satu budaya dalam dunia TVET. Saya sebagai moderator, Muhammad Luqman, dan kita akan bersama panel yang dijemput khas pada hari ini, Ustazah Syahrizah, pensyarah berpengalaman dari Jabatan Pengajian Politeknik Merlimau. Selamat datang Ustazah. Terima kasih Ustaz. Baik Ustazah, sebelum kita pergi lebih jauh, boleh Ustazah kongsikan petikan ayat daripada Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan Islam menggalakkan menuntut ilmu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PMM Warrior kepada semua penonton yang sedang ataupun akan menonton video ini pada masa akan datang. Terima kasih kepada Ustaz Luqman sebagai moderator hari ini dalam program Santai Bicara. Ya, sama Ustaz. Topik kita tadi adalah tentang pembelajaran sepanjang hayat, satu bidang ilmu dalam bidang TVET. Bila kita kaitkan dengan dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis, anda boleh rujuk dalam Al-Quran. Allah ada berfirman, Allah ada merakamkan dalam surah Al-Mujadalah, Ustaz kan, ayat ke-11, yang bermaksud Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang-orang yang berilmu kepada beberapa darjat. So kalau kita lihat dekat situ, kita ulah semula ayat itu, Allah mengangkat darjat orang yang beriman, Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu itu kepada beberapa darjat. Bila kita kaitkan dengan bidang TVET, pelajar kita, staf kita, so pelajar ini kita nak lahirkan pelajar yang mahir dalam bidang yang dipilih, dalam bidang yang diceburi. Sama ada kita akan lahirkan banyak dan Allah sebut tu beberapa darajat tu kita boleh pecahkan kepada tenaga mahir, tenaga separa mahir, tenaga profesional. Kan? So macam kita tingkat ilmu tu lah, kadang-kadang kita mungkin direzekikan kita belajar ilmu peringkat setakat sijil sahaja, sijil vocational. So kita dalam bidang TVET kita ada polisisi, kita ada IKM kan, MARA, kita ada giat MARA. So kita ini lebih kepada technical dan juga practical, hands on. Itu antara firman Allah yang menyentuh tentang kepentingan ilmu lah. Dan Allah sebut di dalam itu, Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu itu kepada beberapa darjat. Jika kita lihat pula dari sudut hadis, kita biasa dengar talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Dan Allah rangkumkan ataupun Allah bagi Muslim itu secara umum sahaja. Allah tak sebut orang yang muda, orang yang tua kan, lelaki sahaja, perempuan sahaja. Jadi agama Islam itu datang menunjukkan kepada kita bahawa ilmu itu satu proses yang berterusan, pembelajaran sepanjang hayat. Proses berterusan itu maksudnya daripada lahir sampailah ke liang lahat Ustazah ya. Okey, talabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga sampailah buah layak. Liang lahat. So itu antara dalil lah yang boleh kita kaitkan dengan pembelajaran ataupun ilmu. Dah balik. Boleh? Ya Ustazah, kalau kita tengok pada hadis yang lain pun Nabi sebut talabul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hinggalah liang lahat. Betul. Jadi berterusanlah teruslah kita menuntut ilmu ini. Tapi bila kita membicarakan tentang budaya lifelong learning Ustazah, mengapa dunia TVET ni sangat memerlukan budaya lifelong learning? Okey, so bila kita sentuh tentang TVET, kita tahu bidang teknikal, pendidikan dalam teknikal, vocational kan, electrical. Jadi pembelajaran itu kenapa kita katakan lifelong learning, kita katakan pembelajaran sepanjang hayat Ustaz, sebab bila kita kaitkan teknologi tu dia tak akan berhenti pada satu tahap sahaja. Contohlah yang utama kita katalah dari sudut pendidikan kita sendiri.
Zaman kita Ustaz, chalk and talk kan, cikgu kita betul. pakai kapur, cikgu kita pakai whiteboard kan, pakai marker pen. Zaman-zaman bila teknologi itu semakin maju, jadi perubahan itu berlaku. Macam itulah, itu yang kita katakan TVET itu dia merupakan proses yang berterusan, lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Jadinya bila kita kaitkan, contoh itu pendidikan, kalau kita kaitkan pula dengan pelajar kita politeknik, contoh kita ambil satu bidang automotif kan, kita ambil kereta dari zaman dulu dari sudut enjin mechanical, lepas tu dia berubah ke arah bateri, elektronik, dia berubah pula ke arah yang lebih lain kan, elektronik. Jadinya sebab itu bila kita katakan TVET itu satu proses pembelajaran yang berpanjangan ataupun sepanjang hayat, sebab ianya akan berubah, sebab satu teknologi yang kita gunakan pada zaman, contoh zaman kita belajar 2010 contohnya, dia takkan relevan dah teknologi itu untuk digunakan pada hari ini. Itu contoh kenapa kita katakan bidang kita itu satu bidang yang memerlukan pembelajaran proses sepanjang hayat. Jadi pelajar-pelajar ni dia kena ikuti juga. Betul. Kemajuan sentiasa ikuti kemajuan teknologi pendidikan masa kini. Jadi janganlah pelajar ni terikat dengan apa yang mereka belajar dalam kelas saja. Secara teori sahaja. Kita tengok juga di luar daripada kelas apa yang mereka boleh dapat, tambahan ilmu daripada apa yang mereka belajar. Tadi Ustazah sebut pasal teknologi baru yang ada pada dan kalau kita boleh kaitkan sedikit dengan apa contoh-contohnya teknologi yang ada masa kini, dan kita boleh kaitkan isu-isu semasa daripada ini. Boleh Ustazah katakan berkaitan dengan bidang contohnya kenderaan. Hari ini kenderaan EV, lepas tu kita ada teknologi AI. Kita dalam industri, kita ada hari ini kita ada halal global. Boleh Ustazah kaitkan benda ini dalam bidang TVET? Okey, so sebagaimana yang kita ketahui, TVET itu satu bidang teknikal kemahiran yang sangat meluas. Kita antara contoh pelajar kita Politeknik Merlimau sendiri, kita ada bidang awam, kita ada mechanical, elektrik, kita ada pelancongan dan hospitality, kita ada bidang perdagangan. Apa yang teknologi terkini hari ini yang berkait dengan bidang TVET, contohnya kalau kita lihat tadi, saya sentuh tentang bidang automotif, kereta kan, daripada yang zaman kita guna bateri, zaman hari ini dia dah menuju ke arah electric vehicle ataupun EV, kenderaan yang menggunakan elektrik. Jadi macam mana, sebab itu kita katakan pelajar kita ni kena sentiasa kemaskini ilmu dia, kena sentiasa upgrade ilmu dia supaya dia relevan dan sesuai ikut kehendak pasaran. Cuma contohnya sayang juga, contohlah kita kata kita ada pelajar kita yang dah berjaya, ada buka perniagaan sendiri, buka bengkel contoh Ustaz kan. Dia hanya memahami ataupun dia hanya mempelajari bagaimana nak servis kereta yang menggunakan bateri je. Tapi dia tak nak upgrade ilmu tentang elektriknya. Jadi bila permintaan ataupun sampai satu tahap nanti, mungkin masa akan datang kereta kita dah tak ada dah Ustaz, kereta elektrik je ada kan. Kereta kita jual pun tak laku dah contoh masa tu. Jadi bila pelanggan datang nak tanya untuk servis ataupun untuk perkhidmatan elektrik, dia tak boleh tawarkan. Itu satu kerugian lah. Itu contoh dari sudut kenderaan. Kalau kita lihat pula dari sudut bidang pelancongan dan hospitality, kita ada hari ini kita lihat sangat-sangat meluas keperluan masyarakat mencari kepada perhotelan yang Muslim friendly. Biasalah kita tahu orang Melayu rajin cuti kan, rajin jalan-jalan. Jadi konsep hotel halal lah. Betul, itu syarat wajib. Kalau kita sebagai Muslim, kita mesti nak cari hotel yang halal, kita mesti nak cari ruang makanan yang ada halal certificate. So itu antara keperluan ataupun kehendak industri. Sebab tu pelajar juga kena sentiasa kemaskini ilmu dia. Contohnya ada sudut pelancongan hospitality tu, dari sudut plating makanan secara moden. Lepas tu macam mana konsep ataupun syarat SOP pensijilan halal kan. Sebab benda tu memang akan sentiasa berubah juga. Dari sudut elektrik ataupun orang kata teknologi hijau juga sama. Hari ni kita lebih kepada penggunaan solar kan. Kita ni masyarakat kita semakin maju tu, dia akan semakin memahami, dia semakin apabila kita mendalami ilmu, kita tahu macam mana kita nak jimatkan elektrik, macam mana kita nak pemakanan sihat contohnya, pelancongan hospitality. Sekarang hari ni orang dari sudut makanan sihat pun boleh jadi satu bidang perniagaan. Sebab orang rasa nak buat pemakanan sihat tu susah kan. Itu juga salah satu cabang ataupun kita katakan
pelajar kita boleh Salah rebut satu kaedah peluang cara tu. hidup sihat ialah pemakanan sihat. Betul. So boleh rebut peluang tu untuk dia memenuhi kehendak pasaran masa kini. Jadi kita dah sentuh berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya kita sentiasa kena update ilmu kita, terutama Betul. sekali pelajar-pelajar TVET kan. Jadi kita dah tahu itu sangat penting, tapi rasanya ada yang boleh tambah pada yang perkara penting ialah bagaimana peranan pelajar, pensyarah dan institusi TVET khususnya dalam konteks politeknik, college community dan institusi TVET yang lain memainkan peranan untuk memastikan kelancaran pembelajaran TVET ini berjalan dengan baik. Okey, sebagaimana yang Ustaz maklumkan tadi kan, Ustaz tanya macam mana kita nak kaitkan, sebenarnya kita nak keluarkan, lahirkan satu produk ataupun kita nak pelajar kita tu relate kan dekat mana peranan. So macam mana kita ketahui dekat mana-mana bidang pun dia tak boleh kita berdiri sendiri. So setiap dari kita ada peranan masing-masing. So sebagai pelajar, anda dalam bidang TVET, apa yang anda boleh lakukan adalah untuk meningkatkan tahap kemahiran tu, kita sentiasa ikuti perkembangan semasa, kehendak semasa, kehendak pasaran, bagaimana yang pelanggan inginkan, bagaimana ilmu semasa tentang bidang yang anda ceburi. Contohnya tadi automotif, apa yang terkini teknologi yang digunakan, bidang pelancongan hospitality, apa dia teknologi yang terkini yang masyarakat mahukan. Okey, itu kalau dari sudut anda sebagai seorang pelajar. Okey, anda boleh ikuti kursus-kursus micro credential. Okey, anda boleh juga sertai pertandingan-pertandingan inovasi untuk kita kembangkan ilmu kita, untuk kita cari idea baru, kita jana idea baru. Kita tak nak pelajar kita ni hanya bergantung kepada ilmu secara teori sahaja. Okey, so itu dari sudut pelajar lah. Kalau kita sendiri sebagai pensyarah ataupun staf dalam bidang TVET, kita juga boleh kembangkan ilmu kita, kita boleh tambah ilmu kita melalui hadirkan kursus dalam bengkel-bengkel yang berkaitan dengan bidang kita kan. Tak semestinya orang bidang agama Islam dia sebuli bidang dia sahaja. Jadi ilmu tu dia tak berkembang kan. Jadi kita ni kena sentiasa saling melengkapi. So pensyarah sendiri akan boleh perbaharui kaedah pengajaran contohnya. Kalau dulu kaedah pengajaran kita berbeza, zaman-zaman ustazah dengan ustaz guna chalk dengan talk je zaman dulu, cikgu-cikgu kita kan. Zaman tu kita memang ketika itu yang relevan. Tapi hari ini penggunaan itu dah tak relevan. Masyarakat ataupun pelajar kita hari ni lebih kepada penggunaan teknologi kan Ustaz kan. AI, pelajar kita pula lebih kepada visual punya pelajar. Dia nak tengok benda yang orang kata apa, yang menggunakan teknologi. Sesuai lah dengan zaman dia, sesuai dengan generasi dia. Generasi Gen Y, Gen Z. Kami ni generasi milenial, jadi zaman tu tak berlaku penggunaan teknologi tersebut. Alhamdulillah Ustazah. Sampailah podcast kita ini kepada penghujungnya dengan kupasan yang sangat bernas daripada panel jemputan kita hari ini. Terima kasih Ustazah Syarizah. Dia sentuh berkaitan lifelong learning, teknologi masa kini, peranan pensyarah dan juga bagaimana pentingnya hubungan rapatnya ilmu-ilmu ini tidak boleh lagi daripada tuntutan agama supaya kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang paling utama kita lihat Islam bukan sahaja mendorong untuk kita menuntut ilmu, tetapi membimbing ilmu itu untuk diamalkan, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk ummah. Jadi kita tahulah ayat kita pada hari ini, ilmu bukan sekadar sijil tetapi cahaya yang membentuk akhlak dan juga kemajuan. Jadi saya berharap perkongsian podcast pada hari ini menjadi aspirasi pada penonton-penonton supaya dan pendengar-pendengar supaya terus belajar dan terus memperbaiki diri dan menjadi sebahagian daripada tenaga mahir, khususnya graduan-graduan TVET, pelajar-pelajar TVET yang menyumbang kepada pembangunan negara. Terima kasih kepada Ustazah Syarizah sebagai panel jemputan pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton podcast yang setia mendengar apa yang dibicarakan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan tajuk Konsep Persyaratan Islam dalam Sains, Teknologi dan Kejuruteraan. Saya, Muhammad Luqman, mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.